Bollinger Bands ini adalah John Bollinger. Okey, sebenarnya nama beliau, kita letak Bollinger Bands. Dan untuk makluman beliau masih lagi ada. So maksudnya kita berada di zaman John Bollinger, iaitu di-create pada tahun 1980-an. Dia konsep utama senang saja tuan-tuan dan puan, tak payah pening. Okey, sebab dia tujuan utama dicipta Bollinger Band ni sebenarnya adalah untuk mengukur volatility pasaran. Apa benda volatility ni? Volatility ni jumlah perdagangan. Kita dah tengok sekarang ni volatility masuk banyak ke, sikit ke. Okey, apa kesan dia? Kesan dia kalau terlalu banyak volatility, pergerakan harga pun mungkin akan lebih agresif. Kalau kurang volatility, kemungkinan besar ia akan menyebabkan pergerakan lebih kepada sideways. Kalau kita tengok sekejap lagi dalam Bollinger Band, banyak kita boleh lihat ya. Bibi kahwin dengan Amy. Waalaikumsalam. Selamat datang Tuan Khalid. Walaupun tukar nama kita boleh detect ayat-ayat Tuan Khalid tu. Okey, dan saya rasa Tuan Khalid adalah seorang pengamal BBMA kalau tak silap saya. Betul ya Tuan Khalid? Banyak kali soalan berkenaan dengan BBMA. Baik, so hari ini saya nak sentuh kepada general use kepada BBMA. Tetapi cukup memadai kalau anda mahir dalam Bollinger Band. Okey, sebelum tu saya mohon maaf kalau suara saya tak kuat. Okey, saya nampak macam tak energetik sebab saya sebenarnya tak sihat. Okey, tapi insyaAllah saya cuba sampaikan. Okey, baik. So, beliau juga adalah penulis buku Bollinger on Bollinger Bands. Okey, ini kalau anda berminat nak baca buku itu dipersilakan. Cuma untuk beginner mungkin dia rasa suka sikit sebab dia ada beberapa konsep dalam tu. Saya pernah baca. Dia agak straightforward tetapi kalau yang dah lama dalam pasaran, saya rasa buku ini suatu buku yang amat-amat penting. Okey, sebab dia memang perdetail dia bagi. Baik, so beliau sebenarnya adalah penyelidik dalam bidang pasaran kewangan dan juga merupakan pengasas Bollinger Capital Management, sebuah firma yang memberi perkhidmatan nasihat pelaburan. Okey. So dia bukan orang yang calang-calang. Beliau adalah seorang yang memang dah lama dalam bidang ni. Sebab tu indikator beliau ni nampak lebih efektif. Baik. So jom kita tengok komponen-komponen utama Bollinger Band. Okey. So Bollinger Band terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama adalah upper band. Yang kedua adalah lower band dan yang seterusnya adalah middle band. Senang cerita, dia macam satu jalan. Okey, anda tengok jalan raya, dia ada satu line putih di belah kiri, satu line putih di belah kanan dan di tengah-tengah ada garis putus. Dia semua ingat jalan raya aja, senang. So ini adalah upper band, ini adalah lower band, ini adalah middle band. Middle band biasanya adalah simple moving average. Parameter dia adalah 20. Ini secara default anda boleh tengok dekat mana-mana platform. Okey? Baik. So kalau kita tengok point di sini dan ini jarak di ini, set dia adalah 2.0. Okey, itu adalah piawaian dia. Okey, itu adalah piawaian dia. So dia ada cara kiraan dia, tetapi yang penting yang kita kena tahu default dia apa? 2.0. Okey? Baik. Saya akan mudahkan sebab kita biasanya jarang akan tengok ayat-ayat lah. Okey, lebih kepada practical. Okey, so this is the upper band. This is the lower band. And this is the middle band. Okey. Kalau ada soalan, Tuan, boleh tak kita tukar kepada average kepada 50? Boleh tak saya tukar lower band piawaian dia 1.5? Boleh tak? Boleh. Memang boleh. Okey, anda boleh uji macam-macam cara. Tapi kalau anda tanya saya, senang saja. Saya cukup memadai kepada default. Yang penting bagaimana cara kita nak guna. Itu satu persoalan yang mahal lah. Baik, so apa yang anda nampak dekat sini tuan-tuan dan puan-puan? Kalau anda perasan, harga ni dia bergerak dalam Bollinger Band. So maksudnya
ada something yang menarik, ada something rahsia dekat situ yang kita boleh gunakan. Ada satu kelebihan yang kita boleh gunakan Bollinger Band ini dalam kita memasuki dalam perdagangan kita. Okay, it's straightforward. Saya akan tunjukkan kepada anda, okay, bagaimana cara nak entry yang baik. Baik. Kita pakai satu lagi, kita pakai di mana-mana time frame pun sama saja ceritanya. Baik, kita tengok tujuan dan fungsi BB. Okey, sebelum tu mungkin ada yang tertanya kenapa saya tak sembang hari ini tentang keadaan pasaran. Sebab sekejap lagi dalam pukul 3 kita ada rumusan pasaran. Sebab tu saya tak nak wastekan time anda. Kita terus fokus kepada sesi kita. Baik. So, tujuan utama Bollinger Band adalah dia nak bagi satu harga yang relatif. Maksudnya yang dia bukan overprice, senang cerita dia macam overvalue, undervalue. No. Dia sesuatu yang relatif. Okay. So, bila kita nak bagi faham benda ni senang saja. Bila harga datang kepada upper band, okay, ia dianggap dalam volatility yang tinggi. Dalam harga yang tinggi. Okay. Dan jika dia datang dekat lower band, ia dianggap lebih kepada rendah. Okay. So, ini bukanlah isyarat beli. Ini satu benda yang saya nak tekankan kepada anda. Jangan terus nak pergi beli. Contoh, kalau harga datang di upper band, anda terus jual. Harga datang di lower band, anda terus beli. Itu salah. Okay. Sebab anda kena faham, Bollinger Band dia tunjuk volatility. Dia bukannya tunjuk nak arah nak pergi mana ke penuh. Okay, dia lebih kepada volatility. Itu kita settlekan dulu. Then baru kita identify macam mana nak detect, okay, dengan gunakan peluang yang ada. Okay, adakah kita perlu gabungkan dengan mana-mana confluence, and then baru kita boleh ataupun determine dia kepada penentuan arah. Faham? Baik. So, ini suatu yang menarik. Okay, dia boleh tunjuk lebih awal untuk peluang breakout dan perbaikan arah. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda. Okay, so band yang berkembang, ini satu poin penting. Ini poin-poin yang penting. Okay, so band akan berkembang. Contohnya, band dia bergerak macam ni. Okay, suddenly dia berkembang macam ni. So maksudnya, dia menunjukkan volatility sedang meningkat. Tak kisah harga ketika itu tengah naik ataupun dia tengah turun. Okay, so bila dia buka mulut macam ni, itu maksudnya dia lebih nak volatility dia sedang mengembang, sedang meningkat. Okay, boleh? Baik. So, and then kita tengok Bollinger Bands juga boleh menunjukkan kesinambungan trend, tetapi juga boleh menandakan penghujung trend yang kuat. Ini banyak confusion yang berlaku di sini. Saya akan terangkan berkenaan benda ini, penting sangat. Okay, and then kita tengok Bollinger Band Squeeze. Okay, Bollinger Band Squeeze ini biasanya anda akan lihat banyaklah dekat chart nanti, di mana dia akan menunjukkan kepada sideways market. Okay, tetapi bila berlaku squeeze ni, apa yang menarik yang saya tengok, lepas berlaku squeeze, most of the time dia akan berlakunya breakout. Ini suatu yang menarik. Ini pun saya akan kongsikan sebentar nanti. Baik. So, jom kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini menunjukkan volatility tinggi, di sini menunjukkan volatility rendah. Begitu juga di sini dan begitu juga di sini. Okey, apa maksud dia? Kalau anda perasan dekat sini, nampak tak Bollinger Band dia? Okey, dia macam dalam satu level saja kan. Suddenly dia berkembang, nampak tak? Dia berkembang. Okey, bila dia berkembang macam ni, nampak mulut dia buka kan? Bila mulut dia buka, maksudnya volatility dia tinggi. Okey. Lepas tu tiba-tiba Bollinger Band tadi dia jadi kecil, dia mengecil. Perasan tak? Bila dia mengecil macam ni, itu maksudnya volatility dia dah rendah. Nampak tak apa yang anda boleh perasan dekat sini? Lebih kepada sideways market. Ini lebih kepada trending. Nampak tak? Boleh? Baik. So, begitu juga dekat sini anda nampak mulut dia semakin membuka. Membuka, volatility tinggi. Di sini mulut dia semakin menutup.
volatility rendah. So apa yang anda boleh belajar daripada Bollinger Band ni? Very simple. Ketika mulut dia buka macam ni, kita dah assume dia lebih akan jadi trending market. Bila mulut dia semakin mengecil, maksudnya sekarang mungkin dalam fasa accumulation ataupun fasa lebih kepada sideways market. Itu maksud dia. Jelas. So contohnya kalau anda lihat dalam pasaran mana-mana time frame ataupun dari mana-mana instrumen, on the spot anda boleh detect sama ada sekarang harga nak buat apa. Okey, saya bagi contoh. In real chart. Okey, kita pergi dekat bahagian insert, kita masuk dekat indicator. Okey, and then kita masuk dekat bahagian trend, kita boleh lihat perkataan Bollinger Bands, kita masukkan. Okey, di sini kalau ikutkan setting dia adalah default, macam saya bagi kita tadi. Period dia 20 atau perimeter dia 20 hari. Deviation dia adalah 2.0. Okey, apply to close level. Okey, yang ni semua nampak tak? Default je. Cuma saya ni suka tebalkan sikit lah, nak bagi nampak. So, saya tekan OK. Dan anda boleh lihat. Okey, sekali kita tengok macam ni. Apa yang anda boleh faham? Okay, dekat mana berlakunya volatility? Okay, anda tengok sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak mulut sini dah start buka. Kan? Mulut ni dah start buka. Bila start buka, nampak tak volatility dia? Okey, lepas tu dia turun, nampak tak mulut dia semakin mengecil. Nampak tak fasa dia lebih kepada accumulation. Okey, sini mulut dia mengecil, accumulation. Walaupun dia turun, accumulation. Okey, faham? Lepas tu mulut dia buka, nampak? Buka sini. Saya nampak. Macam sekarang ni, kita tengok. Okey, dia pada mengecil, mulut dia nak semakin membuka. Nampak? So, itu menunjukkan volatility dia semakin naik. Mamu, minta explain sikit BB transition. Contoh, bila tengah bull volatile, prepare untuk sell volatile. Okey, maksudnya macam sekarang lah. Dia tengah bull volatile, and then kita nak prepare untuk sell volatile. Okey, itu senang sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Okey, satu soalan yang menarik di mana Tuan Galih ada tanya ke kita. Okey, bagaimana kita nak tengok BB transition daripada bull volatile, suddenly dia jadi sideways volatile. Okey, dia senang sahaja. Sebenarnya saya nak explain dengan cara entry, tapi ala-ala Tuan Galih dah tanya soalan, saya nak jawab soalan tu. It's very simple. The first transition yang saya nak tekankan di sini daripada bull ataupun bear transition, bagaimana dia boleh datang dekat satu what we call sideways ataupun lebih kepada squeeze. Okey, salah satu sebenarnya ada dua tuan dekat sini. Okey, dua point yang anda boleh ambil untuk anda detect segera. Pertama, bila berlakunya bull, saya ambil satu contoh paling mudah macam sekarang, situasi sekarang. Bila dia kepada bull, okey, transaction. Kalau dia dah datang dekat middle point. Ini Tuan Galih ataupun siapa-siapa yang sedang menonton ambil point ini penting. Ini sebab tu saya kata satu soalan yang bagus Kalau dia datang dekat the middle line selepas dia membuka ataupun dia jadi bull volatile ataupun dia jadi bear volatile. Okey, contoh macam sekarang lah, dia jadi bull, suddenly dia datang di sini dan dia breakout dan keluar daripada this area, that we call transaction, immediate transaction. Immediate transaction. Ingat, dia bukan nak breakout, dia kena keluar. Okey, contoh saya bagi, ini satu contoh yang terbaik. Anda tengok mulut sini buka, mulut sini buka. Okey, anda tengok sini tuan-tuan dan puan-puan, dia datang sini, dapat tak dia breakout sini? Okey, apa soalan saya tadi? Apa jawapan saya tadi? Bila dia breakout, is not the answer. The answer is the next candle. Dia kena keluar. Okey, kalau dia tak keluar, maksudnya sekarang pasaran mungkin akan continuous. Nampak tak dia continuous? Dekat sinilah ramai orang terkena dengan manipulation. BB tu yang penting faham preparation the transition. Momentum buy re-entry boleh jadi MHV sell, CSK sell. Okey. Okey. So apa yang Tuan Galih ceritakan ni lebih kepada konsep BBMA yang dibawa oleh
Saya lupa nama tuan yang bawa BBMA tu. Baik, tapi itu lebih kepada pemahaman MHV, CSAK. Okay, so benda-benda tu, yalah itu topik yang lain. Tapi saya nak lebih kepada general. Tapi saya cuba explain dalam general ya. Baik, so anda faham itu konsep dia. Bukannya dia terus breakout, anda terus entry. Itu cari masalah. Anda tengok dekat sini. Dia jadi downtrend. Lepas tu, nampak tak? Satu contoh yang menarik. Anda tengok dekat sini. Okay. Dia breakout, dia dah keluar, ramai orang yang mengamalkan Bollinger Band, bila dia breakout macam dia close macam ni, ramai menganggap bahawa dia akan terus naik. Tak boleh. Dia kena ada satu candle yang dah keluar daripada garisan ini. Itu yang anda kena pegang. Bila dia keluar pada ini, anda kena faham market lebih kepada transaction kepada sideways. Pak. Jelas? Tukar warna kejap. Faham tak? Okey. Sebab tu saya selalu nak kongsi kepada anda, sebab kalau anda salah faham macam ni, contoh yang terbaik sekarang yang sedang berlaku. Kalau ini adalah orang kata bila breakout je anda entry, ini jadi masalah ni sebab anda tengok dia dah breakout di bawah. So anda pun entry lah sell. Tengok apa jadi. Sebab tu saya kata candle dia kena keluar sepenuhnya daripada middle body. So that is the point untuk anda dalam mindset. Okey, sekarang BB, okey, bull BB dah jadi kepada transaction kepada sideways market. Faham? Ataupun anda boleh assume that market nak gerak ke lower BB. Tak salah. Okey, sama saja. Okey, the point is anda kena faham transaction tu. Okey, so anda boleh tengok banyak contoh dekat sini. Banyak contoh dekat sini. Nampak? Dia nampak je turun, tapi dia sebenarnya buat apa? Lebih kepada sideways. Okey, nampak? Dia masuk, kalau ikutkan siapa yang tak tahu cerita sebelum ni, dia akan buy dekat sini. Okey? Nampak? Reject. Dia keluar, close lagi, reject. Nampak? Close lagi, dia close ke bawah, close bawah. Nampak? So, lebih kepada sideways market. Faham? Yang ni pasal apa dia breakout, tapi kita kata dia bukan uptrend. Sebab simple, dia keluar, yes cantik, dia keluar cantik dah, tapi terus reject daripada upper BB. Apa tak tuan-tuan dan puan-puan? Itu yang saya kata kepada anda kena faham benda ni. Kalau Bollinger Band ni, kalau anda gunakan dengan cara yang kata konsep dia is straightforward, insyaAllah. Okey, sebab saya suka dalam BB ni satu benda. Adalah satu konsep di mana sifat dia, kalau dia keluar daripada upper BB atau lower BB, dia akan cuba masuk balik. Masa dia dah masuk balik, itulah kita boleh ambil peluang. Okey, banyak kita boleh tengok. Sekejap lagi saya akan kongsikan. Saya pakai bahasa BBMA supaya senang typing. Dan Mamalu boleh get the question. Bila saya jumpa langsung senang boleh tanya. Boleh. Saya tahu berkenaan dengan BBMA. Tapi ialah kita dalam topik Bollinger Band yang general. So saya risau ada kawan-kawan kita yang tak tahu regarding BBMA. Sebab tu saya tentukan. Okay, baik. Tak apa, satu good question. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita dah faham tentang Bollinger Band. Okay, itu cara pertama untuk kita nak fahamkan tentang volatility dahulu. Okay, tapi sebelum tu saya buka soalan dulu. Kalau ada apa soalan, anda boleh tanya sekarang. Sebab Bollinger Band ni, dia kalau kita tengok chart banyak-banyak, baru best. Kita boleh detect. Okay, kalau tak ada soalan dulu, saya proceed dahulu. Okay, sekarang baru kita datang ke strategi. Okay, baik. Dalam strategi Bollinger Band, ataupun banyak kita tengok kalau digabungkan dengan moving average lebih kepada BBMA. Tapi anda faham BBMA yang saya akan explain hari ini adalah BBMA yang general. Okay. Kita tak ada special word macam Tuan Gali kongsikan sebentar tadi tentang MHV, CSAK. Kita tidak akan sentuh.
Tetapi kalau siapa nak try, boleh try. Saya rasa Tuan Galih pun dah lama menggunakan BBMA. Tak silap saya, sifu dia nama Omar Ali kot, tak silap saya. Omar Ali ke something like that lah nama beliau. So anda boleh belajar berkenaan dengan BBMA. Mungkin dekat Google anda boleh type BBMA Omar Ali. Kalau tak silap saya. Mungkin betul kan Tuan Galih yang saya cakap ni? Ya, baik. So anda boleh belajar. Itu cara konsep LA. Tapi hari ini apa yang saya akan tekankan lebih kepada BBMA yang general. Maksudnya Bollinger Band dan Moving Average yang general. Sebab setting saya lain. Ya. So, kenapa suka gabungkan dengan Bollinger Band dengan Moving Average? Sebab dia paling mudah untuk kita gabungkan dan kita fahamkan. Okay, so senang saja anda just tambahkan macam biasa Bollinger Band, of course. Tak payah tukar apa-apa setting. And then anda hanya perlu tambahkan exponential moving average 50. Okay. So, anda just perlu tambahkan exponential moving average 50 sahaja. Okay, very simple point dia. Dengar betul-betul. Anda akan beli apa ni? Pak BB ni saya belum dapat adalah cari serta SMC dalam bacaan Bollinger Band. Contoh dekat H1 sideways volatility, dekat F5 ada liquidity graph. Okay. Bollinger Band yang general, insyaAllah kita boleh gabungkan tuan sebagai confluence. Tapi kalau anda tanya tentang BBMA yang dibawa oleh Tuan Omar Ali, mungkin saya tak dapat kat situ lah. Tapi Bollinger Band insyaAllah boleh digabungkan untuk confluence. Ya. Konsep dia yang utama adalah smart money concept. Confluence dia adalah Bollinger Bands. Kita boleh buat macam tu tuan. Ya. Baik, kita tengok yang ni dulu. Okey, kita tengok kita boleh beli apabila 50 MA melintasi garisan tengah Bollinger Band ke atas dan kita akan jual apabila 50 MA melintasi garisan tengah Bollinger Band ke bawah. Okey, tutup posisi apabila berlakunya persilangan. Okey, simple. Dia hanya simple. Tuan-tuan dapat tengok betul-betul. Dia point dia terlalu simple. Macam moving average. Kalau kita tengok harga bergerak, kan? Lepas tu moving average itu berada di bawah harga. Apa konsep kita? Beli. Kalau dia berada di atas harga, jual. Macam tu jugalah dalam ni. Okey. Cuma apa yang kalau anda baca betul-betul strategi dia, dia kata apa? Melintasi garisan tengah. Nampak? Okey. So maksudnya dia melintasi garisan SMA 20 yang berada di tengah-tengah. Itu je konsep dia. Konsep dia tetap macam strategi moving average. Cuma kali ini kita akan lebih cantik, lebih confluence bila kita gabungkan dengan satu indikator yang terbaik antaranya ialah Bollinger Band. Untuk kenal market type sahaja, kenal setup dan senang rekod. Dia macam ni, apa yang Tuan Galih tanya tu saya faham. Okay, dia lebih kita nak kenal market type. Is more to consolidation? Is it more to bullish? Is it more to the bearish? Okay. But the point is dekat sini, bila anda gunakan contoh smart money concept, anda tengok ada liquidity gap ataupun tertusuk. Lepas tu anda nampak change of character. So itu menunjukkan lebih kepada pertukaran arah. Tetapi bagaimana anda boleh confirmkan dengan Bollinger Band? Salah satunya bila dia breakout the lower BB. Contoh. Ataupun upper BB. Okey, kalau anda beri faham, anda dekat sini pun dah ada contoh dah. Anda tengok dekat sini berlakunya change of character. Nampak tak? Berlakunya change of character, right? So, bila berlaku change of character, apa yang anda perasan? Dia telah mula-mula reject di sini. Okay? And then dia confirm dekat sini. So, it's direct to the lower band. Macam itulah Tuan Galih. Faham So, dia kena double confirm. Anda tengok di sini, walaupun berlakunya, kalau kita tengok dekat sini betul-betul, dia berlakunya change of character. Nampak tak Bollinger Band reject? So, maksudnya apa? Bila Bollinger Band reject, okay, walaupun berlaku change of character, nampak tak? Drop. Itu cara untuk kita nak kenal regarding dengan
No, regarding about the confluence with the smart money concept with the Bollinger Band. Itu satu konsep. Okay. Boleh ya tuan Pengalih? Boleh ya? Baik, baik. So kita kembali ke poin kita di sini, iaitu Bollinger Band dan moving average. Simple saja, anda just perhatikan garisan EMA 50 dengan Bollinger Band, middle model Bollinger Band. Okey, bila berlakunya cross, nampak tak dia berlakunya cross, dan bila price dah datang dekat lower BB, dia breakout, means volatility dia kuat untuk nak menurun. So anda dapat di sini. Okey, itu yang penting. Okey, anda tengok di sini, dia berlakunya cross. Kalau ikutkan cross ini, kita tahu dia nak naik. Betul tak? Tapi, kenapa kita tak entry dekat sini? Sebab, nampak tak upper BB reject? Nampak tak? Kita tak nak reject, kita nak macam ni. Okey, kita tak nak dia reject. Kita nak macam ni. Okey, bagaimana kita nak continuous trend? Selagi price, macam untuk downtrend ni, selagi price berada di bawah garisan middle BB, selagi itu cantik. Begitu juga uptrend. Selagi price berada di atas, selagi itu kita boleh maintain. Okay, untuk continuous trend. Kata people from the internet SMC tu kena ada cikgu yang dah ada experience. Nasib baik ada mamu dekat sini. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau tuan Gandhi perasan minggu lepas saya bagi dalam analisa pasaran. Okay, anda perasan tak? Setiap kali habis kelas saya bagi analisa pasaran. Saya boleh katakan 80 hingga 90% semuanya eco direction yang saya bagi. Okey, semua ini saya tak perlu ceritalah sebab anda yang jadi saksi semua. Okey, kenapa benda tu jadi? Okey, because seperti mana yang saya ceritakan kepada anda, semua yang kongsikan di luar sana, most of them adalah yang baru belajar. Ataupun mungkin dia orang dah pandai order block, dia kata, oh ni price bergerak ikut order block, bla 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 bla. Itu masalah. Sebab dia orang kena belajar satu ilmu. SMT, Smart Money Trap. Okay, Smart Money Trap. Ini yang saya kata di sebalik tapi anda kena faham. Okay, dia ada lagi banyak istilah yang anda kena faham. Antaranya yang mungkin anda tak pernah dengar. Antaranya, Kiss of Death. Pernah dengar tak? Kiss of Death. Tak pernah dengar? Siapa yang baru dengar, sila pergi belajar. Okay, Kiss of Death. Ia adalah satu continuous study dalam tertesuk ataupun dalam AMD, Accumulation, Manipulation, Distribution. Okey, sebab apa benda ni kita kena tahu? Sebab bila anda semakin mendalami ilmu smart money concept, bila anda dah faham tentang smart money trap, anda akan nampak, ya Allah, senangnya depa game kita. Sebab tu kita selalu akan kena. Okey, kita belajar liquidity, yes, betul. Kita belajar change of character, kita belajar breakout structure. Tapi berapa ramai yang faham tentang pergerakan harga? Okey, sebenarnya saya nak kongsi tapi saya tak boleh kongsi dekat sini. Pagi tadi, market saya dah set, dia akan bullish. Okey, tapi bukan pagi tadi, malam tadi saya dah set dah. Dia akan totally bullish sebab ada beberapa sebab. Okey, saya bagi sikit contoh. Alang-alang Tuan Galih dah tanya. Sebab saya tak nak sembang kosong, tuan-tuan dan puan. Saya nak anda faham. Kenapa saya kata dia akan bullish. Okey. Saya delete dulu semua ni. Okey. Saya tutup sebentar indikator. Sebab sekejap lagi kita ada analisa, kita tak ada analisa pasaran hari ni. So, alang-alang saya bagi tahu lah. Okay. Anda tengok dekat sini tuan-tuan dan puan. Kalau ikut daily candle. Okay, benda yang saya buat ulang kaji ni tuan-tuan dan puan. Benda yang saya tunjuk dekat anda, inilah saya buat setiap hari. So, tak ada rahsia different-different semua, tak ada. Straightforward. Okay, saya tak perlu pun kita simpan apa-apa rahsia dekat sini. Anda tengok pagi tadi saya tak tahu dia akan get macam ni. Saya tak tahu. Okay, tapi malam tadi saya dah decide dia akan bullish. Okay, pasal apa? Anda tengok. Kalau ikutkan candle yang sebelum terakhir ni, volatility dia punya liquidity berada di atas ini dan di bawah ini. Tapi apa yang kita perasan dekat bawah ni, nampak tak dia dah buat liquidity grab. Okay, bila dia dah buat liquidity grab, dia terus jadi bullish. So saya target dia akan target di atas ni. Very simple concept, right? Straightforward. Okay, bila saya rasa dia akan target di atas, apa yang saya perasan? Okay,
Saya target dia akan ni lah. Okay. Saya pasang di sini ada fair value gap. Okay, 1, 2, dan di sini ada liquidity. This is the liquidity, lebih kepada inducement. Okay, tapi the first point saya adalah saya nak dia break out the high. Okay, high semalam. So anda bayangkan dia buka price, dia buka dekat sini, okay, and then dia terus naik, clearkan fair value gap, okay, dan clearkan liquidity semalam, and then terus naik. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Okay, so anda ada jawapan kenapa harga bergerak. Dan kenapa dia bergerak bullish, dah ada jawapan. Dan kita boleh predict lebih awal. Dan anda tengok, bukan itu saja, di sini ada order block. Sebab tu saya yakin dia akan naik. Okay, kita turun ke 5 minit. Kenapa tak order block dia? Dan yang menariknya order block ini, okay, saya lukiskan kepada anda. Okay, order block ini, nampak pergerakan yang agresif ni, nampak tak? Okay, so saya kena ambil these two. Saya highlight. Nampak tak apa price buy? Price datang, mitigate, fly. Okay, dia mitigate, fly. Tapi kalau anda nak tahu, di kawasan ini adalah kawasan low semalam. Sebelum ini. Nampak tak? Garisan yang saya letak ni, betul tak? C, harga buat kerja dia. Market maker buat kerja dia. Kerja kita just follow sahaja. Okay. Cuma kita nak baca. Sekarang ni dia bergerak ke fair value gap. Adakah dia akan berhenti dekat fair value gap? Adakah dia akan continue cari fair value gap di atas? Tak semestinya dia kena cari. Mungkin dia ambil fair value gap pertama, dia turun dulu. Ada pelbagai soalan macam tu. Sebab tu kita kena ada pelbagai ilmu yang lain. Antaranya, anda kena tahu case of death, anda kena tahu candle range theory, banyak sangat tuan-tuan. Apa yang saya mengajar 3 hari sebelum ni, kan setiap bulan kan 3 hari saya akan ambil untuk smart money concept. Itu baru basic. Belum lagi ke level intermediate dan advance. Ini saya belum prepare lagi ni. Sebab saya masih baru lagi. So, saya nak lagi ramai faham tentang smart money concept. Lepas tu baru saya akan pergi ke lebih advance. Ingat saya yang previous daily, high low, topik minggu. Betul tuan Galih. Tepat sekali. Betul apa yang Tuan Galih cakap. Okay. Dia lebih kepada previous daily. Anda fokuskan yang tu. Okay. Contoh, kadang-kadang. Okay. Akan ada candle daily yang tak kuat. Okay. Contohnya anda tengok dekat sini. Okay. Biasanya lepas pasaran move agresif. Nampak? Move agresif. Okay. Jatuh teruk. Anda tengok candle ni. Dia makan bawah saja tapi tak boleh naik atas. Okay, nampak ni candle-candle macam ni. Ini semua kita nak baca dia susah. Sebab tu saya kata kalau anda boleh jadikan seumpama di daily ini di H4. Contoh di H4 katalah anda ambil candle ini. Sebab anda kena faham candle ni akan berubah dengan segera. Anda boleh ambil macam ni. Anda boleh baca daripada candle ni. Okay. Cuma saya kata apa? Itu kalau in case daily dia terlalu turun macam tu. H4 pun saya still menganggap satu time frame yang kecil untuk this concept. Anda kena faham benda ni ya. Bulan ni ada topik baru. Saya rasa topik GAN yang Tuan Galih ada tanya hari tu. Hujung bulan. Tapi itu hujung bulan kot. Hari yang terakhir pada bulan Julai kot kalau tak silap saya. Topik GAN. Topik yang lain macam biasa je saya tengok. Tapi Smart Money Concept rasanya ada. GAN saya rasa topik yang baru lah. Saya ada catat beberapa topik yang pernah ditanya sebelum ada idea. Sebab saya antaranya yang saya lihat Tuan Galih pernah bagi idea dulu. Antaranya adalah regarding volume profile. Betul ya Tuan Galih? Tuan Galih ada tanya tentang volume profile sebelum ni. Saya ada catat.
But the point is, kalau untuk makluman lah, Tuan Galih dan siapa-siapa yang sedang menonton, apa-apa topik sekalipun, saya kena dapat approval daripada XM. XM akan semak ke semua slide one by one. Of course ada banyak point, ada banyak perkara. Then baru saya akan dapat approve. Tapi untuk makluman, yang boleh profile tu saya belum buat lagi lah. Boleh profile tu saya belum buat lagi. So saya mungkin akan kumpul sikit and then buat topik-topik baru. Yang pentingnya support anda tu. So kelas kena datang lah. Sesi kena hadir lah. Tapi macam Tuan Galih saya tak kisah sebab Tuan Galih memang setiap sesi saya ada datang. So untuk student-student yang lain, so lagi ramai datang, insya-Allah saya akan ramai, saya akan banyak kongsikan, Mamu ada capacity buat bawa various topik, pasal tu saya berani request. Boleh Tuan Galih, tak ada masalah. Okey, dia kalau volume profile saja dia mungkin tak cukup. Mungkin saya kena akan tambah lagi sikit lah. Saya akan tengok dulu situasi, sebab dia kita akan ada rasanya ada pertukaran jadual pada bulan Ogos, saya rasa. Waktu mungkin akan berubah. Tapi saya tak confirm lagi lah. Apa pun saya nak tunggu black and white dulu. Mungkin waktu akan berubah. So mungkin sesi pun mungkin hours tu mungkin akan berubah juga. So nanti saya akan kongsikan kepada anda. Baik. So clear. Ini berkenaan dengan Bollinger Band dengan moving average. Bagaimana kita boleh gabungkan dengan moving average. Very simple, straightforward. Kalau garis EMA berada di atas middle BB, maksudnya lebih kepada selling. Kalau berada di bawah, lebih kepada buying. Okay, simple saja. Tapi ingat, confirmation dia senang. Walaupun berlaku close, tunggu dia breakout. Breakout dia kena close. Dia bukannya rejection. Nampak tak? Dia breakout, tapi dia reject. Kita tak mahu macam ni. Okay? Baik. So, seterusnya adalah Bollinger Band dengan RSI. Di mana contohnya, jika garisan macam biasa RSI berada di atas 70 atau di bawah 30, biasanya akan bawa satu signal. Okay? Iaitu is general. Okay? Tapi apa yang kita nak, macam ni situasi dia. Okay? Contoh, kalau anda lihat di sini, dia dah berlaku oversold. Okay, ingat, bila dia berlaku oversold, itu bukannya maksud kita kena entry. Okay, Cikgu Zuli sudah tahap Zen Zuhud. Tak kisah lagi dengan dunia pisah. Ya, betul saya. Tuan Zuli punya, dia dah level high dah. Is level guru dah. Kita baru tengah naik. InsyaAllah. Tapi of course lah kita kena ada support daripada anda semua. Bila anda tanya pelbagai topik ini, saya boleh sarankan untuk kepada XM untuk buat pelbagai topik. Tapi saya hope lah ramai yang boleh hadir. Bukan untuk sesi saya saja. Kita ada lagi extra 3 instructor. Okay. Boleh hadir ke semua instructor tersebut. Okay. Dia orang semua ada capacity dia orang. Ada kelebihan dia orang. Okay. So, hope Tuan Galih dan siapa-siapa lagi yang sedang menonton, lagi ramai datang sokong XM, termasuk ke semua instructor. Okay, baik. Baik, kita tengok dekat sini. Okay, dah oversold. Bila di oversold, kita tunggu satu saja. Bila laku oversold, jangan terus entry. Okay, kita tunggu dia buat apa dekat middle BB. Faham dia mungkin boleh turun lagi. Lepas tu baru kita ada tegang, alamak kita dah masuk awal. So jangan. Okay, kalau RSI nak naik pun naik B dia. Yang kita tunggu ingat RSI dia oversold, lepas tu dia naik, tapi harga tak sampai dekat middle, jangan masuk lagi. Okay, itu adalah masalah. Baik. So kita tengok lagi, bila dia berlaku di oversold, dan kita nampak dia dah breakout middle BB, and then baru kita try untuk masuk. Faham Dan biasalah kalau dekat oversold kita masuk, overbought kita boleh keluar lah. Biasanya macam tu. Tapi kalau anda tanya saya, kalau anda dah capai MM anda, saya rasa just keluar je lah. Kan? Ataupun set BB je lah. So di sini mana kita dah masuk sell, dia terbalik. Okay, di mana kita nak, kita akan entry apabila harga dia dah overbought, overbought. Lepas tu dia dah masuk ke middle BB. Nampak tak? Dia dah overbought. Yes, okay, betul. Tapi ada tak sekarang ni dia masuk dekat sini?
Sebab tu kita tak masuk. Sebab apa? Bila dia masuk sini, ada nampak tak dia dah start turun. So, kita tak akan masuk. Walaupun lepas tu kita yakin dia akan turun, tapi kita tidak akan masuk. Sebab apa tak apa jadi. Faham dia straightforward. Sebab tu kalau pakai dengan RSI, senang je, straightforward. Okay, kalau kita tengok dekat chart kita. Okay, kita pakai M15. Okay, saya delete dulu semua. Okay, and then kita masukkan RSI dan Bollinger Band. Trend, Bollinger Band. Okay, insert, indicator, oscillator, RSI. Okay, setting default. Okay, cantik. Kita masukkan. Okay, so nampak tak? Ada banyak kalau anda tengok daripada sini sampai ke sini, nampak tak? 4 kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali dia oversold. Kalau anda tengok di sini, tengah turun. Okay, so adakah sekarang waktu untuk buy? Awak tengok, dia oversold, oversold, oversold. Nampak tak? Dia jatuh. Itu saya kata, jangan lagi tuan-tuan perempuan. So kita tunggu bila? Kita tunggu bila dia dah breakout. See, this is dah breakout. Okay, so bila dia breakout di sini, and then kita confident dia akan masuk buy. Dia akan bertukar trend. Dan kita dapat lihat, selepas tu dia bertukar trend. Okay, so kita tengok situasi sekarang. Okay, price dah masuk dekat level order overbought. Anda tengok 1, 2, 3, 4 dan mungkin sekarang 5. Tapi ada tak dia pecahkan middle BB? Tak pecahkan. So selagi itu, kita assume dia masih lagi uptrend. Apa tak? So katalah sekarang ni dia pecah. Bayangkan dia pecah sekarang. Bila dia pecah sekarang ni, dan kita lihat dia berada di sini lagi. Okay. Bila dia berada di sini, dia pecah. And then baru kita assume dia akan turun. Faham sebab tu RSI dia lebih straightforward lah. Dia senang sikit. Baik, so kita tengok. Okay, mungkin saya akan tamatkan awal, 5 minit awal. Kita akan ada rumusan pasaran. Okay, so siapa ada soalan boleh tanya soalan terus. Okay, strategi BB dengan PSAR. Okay, parabolik SAR. Di mana, ini mungkin ramai yang tak pernah kongsikan. So, saya nak kongsikan kepada anda. Sebenarnya Bollinger Band dia boleh gabungkan dengan parabolik SAR. Okay, so parabolik SAR menunjukkan harga di bawah harga. Okay, kalau kita buy lah buy parabolik SAR di bawah harga. Dan kita nampak penembusan garisan tengah Bollinger Band. Dan jika parabolik SAR berada di atas, okay, itu dalam teknik parabolik SAR itu normal standard. Cuba kita gabungkan dengan garisan tengah Bollinger Band. Okay, contohnya anda boleh lihat di sini. Okay, terdapat penembusan garisan tengah Bollinger Band. Nampak? Okay, bila dia dah tembus, kita nak macam ni lah. Ni, bukan yang ni. Ini dia nampak tembus, tapi dia reject. Kita nak macam ni. Okay, bila dia berada macam ni, dan parabolik SAR berada di bawah, itu menunjukkan buy. Target kita, macam untuk contoh ni, adalah sama ada di upper BB, ataupun bila parabolik SAR sudah bertukar ke atas. Jelas Baik, seterusnya. Kita tengok, Bollinger Band untuk sell. Nampak tak? Price, ada nampak je dia breakout dekat middle BB, and suddenly parabolik SAR bertukar arah di atas, itu menunjukkan kepada downtrend, dan TP anda apabila dia sentuh lower BB. Okey, ataupun dia dah bertukar arah, nampak parabolik SAR ini bertukar arah kepada bawah. Banyak sangat peluang kalau anda lihat, tuan-tuan, kalau anda pakai Bollinger Band ni, okey, dengan contoh dengan parabolik SAR. Banyak sangat peluang anda boleh lihat. Okey, cuma saya minta bila anda gabungkan dua indikator lagging, saya sarankan untuk anda jaga money management. Okey, contoh saya sarankan lebih anda praktiskan time frame yang kecil dahulu. Okey, pasal apa? Sebab anda kena faham. Contoh, saya bagi contoh dalam gambar ni Kita tengok sini dia ada breakout. Okey. Parabolik SAR berada di atas. So kita yakin dia akan turun. So kita pun sell. Katalah kita sell di sini lepas candle close. Okey. TP kita, okey, biarlah TP tu SL tu. Katalah SL tu kita letak di swing point ini.
Apa akan jadi? Nampak tak candle ni makan? Okay. So, sebab tu saya minta anda punya SL tu biar dia boleh bernafas. Nak bagi dia bernafas, nak bagi dia besar, anda kena pakai time frame yang kecil supaya dia boleh serasi dengan anda. Kalau anda pakai time frame yang besar dan anda letak satu stop loss yang besar, saya rasa memang biasanya kalau modal kita tak besar memang bye-bye lah. Memang bye-bye. Faham? Jelas? Itu antara yang anda kena faham. Sebab tu, setiap topik saya akan kata, tolong tengok money management anda. Teknik dahsyat macam mana pun, tengok money management anda. Okey, so salah tafsiran isyarat antara kesilapan biasa yang biasa akan dilakukan oleh pedagang dalam Bollinger Band. Okey, pertama sekali adalah sentuhan pada Bollinger Band, sama ada Bollinger Band upper ataupun Bollinger Band lower. Okey, bukanlah isyarat untuk beli atau jual. Dia hanya menunjukkan bahawa tadi berada di volatility tinggi, sekarang di volatility rendah. Sekarang daripada volatility rendah, di volatility dia naik tinggi. Itu saja. Dia tak kata direction, dia tak kata apa pun. Dia cuma kata volatility sekarang macam mana. Kuat ke tak kuat. Okay. And then, mengabaikan konteks. Ini yang tadi bila Tuan Galih sembang tentang smart money concept tadi tu. Yang saya ceritakan. Kena faham konteks. Contoh, kalau hari ni kita kaji, kita tengok market lebih kepada bullish. Macam tadi saya tunjuk contoh kan. So, kalau dia bullish, kita nak benda tu berlaku di mana harga datang di Bollinger Band, di lower band ataupun di middle band, dia menunjukkan bullish. Okey, sebab konteks utama kita dah tahu dah. Konteks pasal kita tahu dah lebih kepada bullish. SMC kata bullish. So Bollinger Band pun kena kata lah. Tapi kalau Bollinger Band kata benda yang lain, so anda kena hati-hati. Silap salah kahwin. Bibi kena divorce dengan ni. Boleh Tuan Khalid. Boleh, anda boleh gunakan dengan moving average. Cuma anda boleh tambah lagi satu pasangan lah. Okey, tambah lagi satu pasangan. Okey, iaitu RSI ke, macam itulah. Okey, baik. Okey, so kita jangan mengabaikan konteks pasaran. Tolong. Anda kena pegang kepada satu teknik, satu konsep. Contoh, kalau memang anda dalam mindset anda adalah pegang kepada konsep SNR, SND, pegang. LAVF, pegang. SMC, pegang. That is the first context anda kena tengok. Okay. Confluence hanyalah membantu anda untuk anda buat confirmation ataupun anda cari entry. Itu saja. Okay. Kalau anda tak faham tentang confirmation, maksudnya, nak bagi anda senang faham lah. Contoh sekarang ni berlakunya, dalam smart money concept, dia berlakunya, macam tadi kita tengok ada change of character. Okay, yes, good. Kita tahu dah, pasaran daripada downtrend, sekarang nak jadi uptrend. So, dia dah berlaku change of character. Okay. Tapi Bollinger Band, dia reject candle tu. Dia reject. Maksudnya dia tak bagi breakout candle tu dekat upper band. Bila dia tak bagi breakout dekat upper band, maksudnya dia tak jadi bullish. Betul? So, dekat situ dia bagi satu gambaran kepada kita. Oh, okay, sekarang ni walaupun konteks saya adalah untuk bullish, tetapi Bollinger Band tak bagi confirmation. So, kita tak akan masuk entry. Nampak tak? It's very simple. SOP, disiplin, dan dia ada sistem. Bila kita ada sistem, orang bawa anda tutup mata pergi letak dekat mana-mana negara, suruh buka chat, pakai platform yang nama dia pelik-pelik, dibuka instrumen pelik-pelik pun, anda still boleh bagi direction. Itu yang kita kena prepare. Baik. Yes, of course, bergantung sepenuhnya pada Bollinger Band. Ini yang kalau boleh kita nak mengelakkan. Kita tak nak sepenuhnya kata pada Bollinger Band. Sebab anda kena faham, Bollinger Band adalah indikator yang sepenuhnya kepada lagging indicator. Ya. Mana mesej-mesej Tuan Galih semua delete dah. Baik. Baik, so faham So jangan bergantung sepenuhnya dengan Bollinger Band. Okay, so sekarang